apa buat ni? Nasi kandar ni, Bapa tahu. Ni meniaga lah. Rempah ni semua macam mana? Ini rempah jual lah. Tahu memang boleh jual. Tapi Bapa sekarang pun sudah hujung usia. Lagi tak larat, tak sihat tau Salahuddin. Ni, Bapa nak beritahu. Bapa semua sudah tua. Mau relax jangan apa semua kalau sakit pergi hospital. Yang ni semua Salahuddin akan buat semua perniagaan. Kita punya family, kita punya keturunan. Mai daripada sana kita meniaga, kita conquer ini Pulau Pinang. Tapi ini resepi jangan kasih sama Diva. Tak, ini tak boleh. Ini semua balaci saja. Ini tolong saja. Okay. Sudah lama tau Bapa tak tengok ni. Salahuddin dah belajar semua A sampai Z, semua dah tahu dah macam mana nak urut ni semua. Yang ni semua duk meniaga, kami dah running lama dah. Bapa baru tahu. Salahuddin, Bapa sekarang tak sihat tau. Bapa pun sudah umur hujung. Nanti kalau Salahuddin buat ini nasi kandar, kalau Bapa punya rempah nanti semua macam mana Diva? Alah, ni amak pula. Ni Mama relax. Mama bagi kepercayaan Zat kepada Salahuddin. Mama dah tua. Salahuddin, Bapa nak tolong, Bapa tak mampu. Bapa tak larat nak angkat. Rempah 1 kilo pun Bapa tangan sudah sakit. Bapa cuma mampu doa saja untuk hang berjaya. Gaji kasih sama dia tak? Kasih. Bapa jangan risau. Salahuddin akan uruskan perniagaan ni. Perniagaan nasi kandar. Yang kita akan jamin nasi kandar ni, bila dimakan semua sesuai dengan tekak. Semua siapa makan semua sesuai dengan tekak orang tu. Kan? Dan nasi kandar yang detail dan Memang perlu sama Aladdin ni. Sekarang sudah besar. Lagi botak tak sekarang? Ada rambut kan? Ada rambut. Rambut ada. Rambut ada. Dia macam tu.